Kesukaran pelajar untuk memahami pelajaran kini semakin meningkat. Hal ini memberi kesan terhadap tahap pembelajaran di Malaysia. Semasa PKP, murid-murid sudah terbiasa dengan PTPC yang dijalankan secara atas talian. Apabila sekolah dibuka semula, pelajar sukar untuk menyesuaikan diri dan akhirnya berhadapan dengan cabaran untuk memahami konsep yang kompleks. Ia bukan sahaja menyebabkan penurunan prestasi akademik, malah mendorong mereka ke arah tekanan belajar. Akan tetapi, dengan adanya bahan digital, pelajar lebih mudah untuk memahami konsep dan mengulang kaji semula pelajaran dengan teliti. Sekian, itu sahaja daripada saya.